HIFU ni bukanlah mesin yang boleh menguruskan muka kita, tetapi dia more kepada merangsang penghasilan kolagen dan juga mengetatkan kulit yang kendur. So kat sini HIFU ni dia digunakan untuk lifting. So certain orang dia ingat kulit dia okey tetapi dia hanya nak kuruskan muka. Sebenarnya kulit dia yang kendur dan jatuh ke bawah menyebabkan wajah dia nampak lebih besar. So that's why bila you buat HIFU, wajah you nampak lebih runcing kerana dia dah mengetatkan ataupun dah mengangkat kita punya struktur kulit yang dah jatuh. HIFU ni tak perlu pun tunggu sampai umur dah 50 tahun baru anda wajib ataupun baru anda boleh buat. Tetapi sebenarnya kalau dah start nampak simptom ataupun sign of aging, anda dah boleh start buat kerana prevention tu lebih better daripada you tunggu bila dah terlambat. So sign of aging contohnya kalau you dah ada nasolabial fold, you dah ada smile line yang lebih ketara dan you rasa kulit wajah dah tak anjal lagi, itu adalah tanda di mana you boleh start dapatkan rawatan HIFU. Untuk anda yang nak pilih antara HIFU dengan thread lift, ada dua perkara yang anda perlu tahu. HIFU ni painless. Certain HIFU yang painless. Kalau dekat Renora Clinic kita guna HIFU yang tak sakit. So untuk HIFU dia lebih kepada non-invasive lifting punya treatment. Tetapi kalau nak inginkan thread lift pun boleh juga, tetapi kena tahu yang dia agak invasif ataupun akan ada sedikit kesakitan kalau buat thread lift. Cuma kombinasi rawatan adalah yang terbaik untuk apa-apa rawatan estetik sekalipun.